Okey. Apa ni, kita punya kakung yang kita tanam 2 hari lepas. 3 hari lepas. Dah tumbuh banyak dah ni, geng. Hari tu saya tak cukup benih hari tu nak tanam sebelah ni. Jadi hari ni dah safar saya punya benih. Saya guna benih ni memang puas hati lah. Dia memang kata cukup berbaloi lah, comel lah. Lepas dia pula cepat tubik. Lepas tu molek. Berbanding yang saya guna lain-lain, yang ni molek. Ni kakung 3 cabai dah. Okey, jom kita tanam dulu yang sebelah sini. Barulah kita jiruh sekali lalu. Jom. Okey, geng. Untuk kita tanam dia, okay, kita boleh buat gini dan kita boleh buat gini. Okey, kalau macam saya nak buat gini. Bagi jauh lah sikit dah. Satu jekar kau okey lah, tak apalah. Jangan terlalu rapat sangat. Dah. Okey, kita buat gini. Jangan dalam-dalam. Nanti takut lambat tumbuh. Okey, letak dia pula, geng. Letak dia ni, kan, kita tabur ya. Kita tabur ya. Ni saya beli sekali ni, sedap lah letak sikit. Hari tu saya beli sikit-sikit. Nak tanam tak apa, sedap lah. Okey. Kita dah siap kita punya ni. Jadi kita ganggu lah. Begini ya. Bagi dia kata. Settle. Kita jiruh lah.
Okey kan. Settle. Jadi untuk macam kakung ni kan, mudah lah tanam yang sebenar. Dia tidak payah macam lain. Kakung ni mudah. Letak-letak cukup air, okey. Boleh kutip hasil lah kata gitu. Jadi siap sini kita akan tanam bayar pula. Kita akan pindah bayar tapi tunggu besar sikit dah. Ya dah. Betul lah kan. Mantap.